Selepas berlaku perpisahan antara Malaysia dan Singapura, adakah P. Ramlee masih boleh dituntut oleh Malaysia? Adakah P. Ramlee masih boleh dibanggakan oleh rakyat Malaysia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersama dengan saya dalam episod terkini The Patriot Podcast ialah Abang Hidir Ali Razali, yang saya kira kalau kita nak tanyakan tentang sejarah zaman, saya panggil zaman keemasan filem Melayu, ketika zaman klasikal hitam putih yang kita selalu layan waktu kita kanak-kanak dulu, inilah orangnya. Dan kemuncak saya kira pengetahuan yang dimiliki oleh Abang Hidir ni, beliau terjemahkan di dalam buku terbaru beliau, iaitu P. Ramlee Tiada Yang Kedua. Assalamualaikum bang, selamat datang ke studio Patriot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Helmi dan The Patriot kerana sudi mengundang saya ke dalam podcast yang sedang gilang gemilang sekarang ni. InsyaAllah. Okey, untuk pengenalan, Abang Hidir Ali Razali ni merupakan, kalau saya kira dalam Malaysia ni, beliaulah peminat nombor satu filem Melayu. Saya kira beliau dah temu bual banyak watak-watak hebat dalam industri filem kita. Datuk Haji Sata, Allahyarham Datuk Haji Sata, lepas tu Allahyarham Datuk Jin Samsudin, dan banyak lagi lah. Jadi segala temu bual, segala pengenalan dengan orang-orang hebat ni banyak yang beliau abadikan dalam penulisan-penulisan beliau. Okey, bang, sebelum saya nak mula abang mungkin boleh perkenalkan diri abang kepada audiens dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Hidir Ali Razali. Sekarang saya berusia 42 tahun. Muda sikit pada Helmi. Okey, sekarang saya menetap di Shah Alam, sudah berkahwin. Dan saya sekarang sedang terlibat di dalam satu projek perdana P. Ramlee bersama dengan Tanah Air Filem yang dimiliki oleh Datuk Khairul Anwar Saleh dan Adlin Ahmad Ramlee, sedang mengerjakan untuk kita membuat projek perdana P. Ramlee ni dalam 3 segmen lah. Maksudnya ada 3 cabang. Yang pertama podcast, dengan legasi podcast. Yang kedua, kita akan mengusahakan sebuah dokumentari tentang P. Ramlee, dan kemuncak dia adalah filem biopik lah tentang P. Ramlee. Itu saya terlibat secara langsung selama 2 tahun, sejak 2 tahun yang lalu lah, sebagai research and development. Okey, maknanya kalau dah terlibat dalam research tentang biografi P. Ramlee, saya kira abang punya pengetahuan tentang biografi P. Ramlee ni bukan yang jalan, betul tak bang? InsyaAllah lah. Okay, InsyaAllah kan. Bukan semua saya tahu pun, tapi selalu ditanyakan soalan-soalan yang biasa tu, InsyaAllah saya boleh jawab lah kan. Boleh kita berkongsi kepada audiens dan masyarakat. Okey, bila kita bercakap pasal P. Ramlee, saya nak kira macam kronologi sikit lah kita punya podcast. Kita mulakan dulu, kalau bagi saya lah, saya keliru sikit tau bang, tentang tarikh lahir P. Ramlee. Ada yang kata 1928, ada yang kata 1929, malah ada yang petik 1919. Jadi bagi abang, mana yang paling sahih antara 3 tarikh ni? Okey, kalau kita bercerita ataupun kita menyemak tarikh lahir P. Ramlee yang sebenar ataupun tarikh lahir dia yang rasmi, kalau yang rasmi yang seperti yang dicatatkan di mana-mana secara official lah, maksudnya dalam kad kepenalan, lepas tu di dalam Jabatan Pendaftaran Negara, tarikh lahir itu tertulis 22 Mac 1929. 22 Mac 1929 merupakan tarikh lahir yang rasmi. Okey, tetapi bila kita semak ataupun kita selidik semula tarikh lahir yang sebenar dia, untuk orang cakap mengesahkanlah tarikh lahir tersebut. Sebab apa? P. Ramlee ada membuat satu kenyataan tau dalam temu bual dia semasa dia masih hidup. Dia mengatakan dia ini dilahirkan pada tarikh 1 Syawal, ketika umat Islam sedang bertakbir hari raya. Sebab itu dia tidak difitrahkan, sebab dia lahir pada 1 Syawal. Kan, ini menurut dia. Sebab apa dia mengatakan begitu? Ini adalah daripada mak dia sendiri yang bercerita kepada dia. Jadi bila kita tengok tarikh 1 Syawal pada tahun tersebut, mengikut kalender Islam, tak tally dengan
kalender Masihi. Bila kita tengok, maksudnya kita rujuk kepada apa yang P. Ramlee katakan. Dia dilahirkan pada 1 Syawal pada tarikh tahun Islam tahun tersebut lah kan. Maksudnya bila kita semak balik 1 Syawal pada 1929 tu tak jatuh kepada tarikh 22 Mac 1929. Jatuh pada tarikh apa tu, Pak? Jatuh, tak silap saya, jatuh 28 Mac. Oh. Ini kalau tak silap saya lah, sebab saya tengok semula kan. Tapi bila kita cari 1 Syawal dalam tarikh kalender Islam jatuh kepada 23 Mac 1928. Jadi bukan yang macam, kenapa boleh ada versi rasmi tu? Okey, versi rasmi ni ini kita beranggapan, kita berandaian, okey. Kemungkinan orang dulu kan nak daftar kad pengenalan ni kan lambat kan. Kadang-kadang dia on track sampai setahun, kan 2 tahun pun ada kan. Ini yang terjadi kepada P. Ramlee. Maksudnya benar dia lahir 23 Mac 1928. Tetapi kelewatan mak bapak dia mendaftarkan surat beranak kan. Jadi dia daftarkan 22 Mac 1929. Jadi tarikh itulah yang digunakan sebagai tarikh lahir rasmi. Kan, tetapi kalau kita merujuk kepada tarikh 1 Syawal itu jatuh kepada 23 Mac 1928. Kalau tak percaya, you all boleh check. Sekarang dah macam-macam teknologi kan. Boleh check. Boleh check Boleh check. Okey. Kalau kita nak verify kenyataan Abang Hidi tadi, korang dekat rumah boleh check dekat mana, boleh check kat mana? Google ada. Google ada. Boleh check dekat Google. Berita ni sisan. Jadi bila kita lahir tu kan, bila lepas lahir biasanya dia ada nama lah kan. Kan kita surat beranak, dia bukan tarikh lahir, dia ada nama lah. Kalau ikut kronologi kita kira, kita macam sembah kronologi sejarah P. Ramlee kan, nama sebenar dia adalah Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih. Tapi mana datang nama P. Ramlee tu macam beza jauh, betul kan, Mak? Cerita dia macam ni, okey. Memang nama sebenar P. Ramlee ni Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih. Sebab kita kena tahu bapa P. Ramlee ni adalah daripada keturunan Aceh. Okey. Dia pelayar daripada Aceh. Dia berlayar sampai ke Pulau Pinang. Kan, jadi dia ni macam bekerja sebagai klasik jugalah. Kan, dan dia mengikut kapal-kapal dagang pada waktu itu. Bila dia singgah di Pulau Pinang, dia berkahwin dengan ibu P. Ramlee. Ibu P. Ramlee ni bernama Cik Mah binti Husin. Kan, seorang janda, anak satu. Maksudnya bila dia berkahwin dengan ibu P. Ramlee ni, dapatlah P. Ramlee. Okay? Sudah pastinya lah, sekiranya dia ni berketurunan Aceh, dia ingin meletakkan anak laki-laki dia dengan nama keturunan dia. Sebab bapa P. Ramlee ni di Aceh, dia golongan bangsawan tau. Bukan orang yang biasa-biasa lah. Kan? Maksudnya dia ni ada taraf dia lah. Sebab tu nama Tengku tu kan? Tengku ni kalau dekat Aceh panggil Tengku. Dekat Malaysia, kalau kita di alam Melayu ni, Tengku lah. Okay. Jadi dia letakkan nama Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih kepada P. Ramlee tu. Kan, belum ada P. Ramlee lagi lah. Kan, tetapi baby tu, P. Ramlee ni menangis. Dia menangis. Maksudnya dia tak berhenti menangis, dia demam panas. Kan. Jadi bila dapat dekat nenek dia mak kepada mak dia lah, Cik Mah ni punya mak, dia terus panggil nama Ramlee. Kan orang dulu punya kepercayaan ni, nama ni tak sesuai ni. Maksud kan? Tapi bila dia namakan Ramlee tu, barulah dia, maksudnya dia serasi dengan P. Ramlee. Tu yang macam saya kira macam ada dalam bab Ali, Ahmad Albab kan? Ketuk tu, nama tu baru dia tu kan? Itu signifikan dengan kisah dia sebenarnya. Sebenarnya. Kan? Maksudnya bila dia namakan Ramlee tu, dia bukan P. Ramlee Ramlee saja Ramlee saja. Okey. Jadi bila dia dah membesar tu dengan nama Ramlee lah. Ramlee, kawan-kawan dia pun yang seusia dengan dia, kawan-kawan sekolah dia pun panggil Ramlee je. Tetapi bila dia mula menggunakan nama P. Ramlee ni apabila dia terlibat dalam satu pertandingan Bintang Radio Malaya. Bintang Radio Malaya ni dia buat di Pulau Pinang pada waktu itu. Kalau Elmi nak tahu, masa tu dia ada satu pesta pertanian tau. Sekarang ni Maha. Sekarang dikenali sebagai Maha. Dulu dia panggil pesta pertanian je. So P. Ramlee ni menyanyi di situlah. Maksudnya dengan pertandingan Bintang Radio Malaya ni. Daripada situlah mulanya dia menggunakan P. Ramlee. P tu stand for putih lah.
bapak dia. Dia letak P. Ramlee. Sehinggalah kepada dia popular dengan nama tu, yang membuatkan dikenali dan menjadi satu keagungan lah kepada masyarakat berambang bangsa Melayu. Okey, abang dah ada sebut sekolah kan, P. Ramlee waktu sekolah pun dia tak dikenal sebagai Ramlee. Jadi setahu saya lah, bila saya baca sejarah P. Ramlee ni, P. Ramlee pernah sekolah Jepun ya bang. Sekolah Jepun tu tak siap dipanggil sebagai Kaigun Gakko. Kaigun Gakko ni dia macam sekolah tentera laut. Oh. Kaigun Gakko ni sekolah tentera laut Jepun. Sebelum tu dia ada sekolah dia masa Jepun Attack Malaya 1942 kan. Okay. Masa tu dia sedang bersekolah di Penang Free School. Oh. Penang Free School. Antara sekolah paling tua dekat Malaysia. Ya, sekolah paling tua dekat Francis Light yang buka Penang Free School. Tu saya tak. Kau kena check ni. Kau kena check ni. Okay. So di sekolah di Penang Free School. Tetapi masa tu bila Jepun attack Malaya, tak boleh sekolah lah. Kan? Maksudnya masa tu darurat lah. Perang dunia kan. Dan dia ni diserap masuk dalam satu sekolah Jepun dulu. Aku lupa nama sekolah tu. Sebelum Kaigun Gakko tu, dia masuk dalam satu sekolah Jepun, dan dia ambil aliran seni tau. Dia ambil aliran seni. Itu yang bentuk jiwa seni dia tu. Bentuk jiwa dia. Maksudnya pendedahan awal dia. Okay. Bila Jepun ni tengok dia ada satu kecenderungan ke arah tu, Jepun ni serapkan P. Ramlee ni masuk ke Kaigun Gakko tu. Sekolah tentera laut Jepun. Kan? Daripada situ P. Ramlee ni mendapat pendedahan awal dengan maksudnya tentang muzik, tentang muzik dengan seorang pemuzik daripada Jepun, Hirake-san nama dia. Hirake-san. Okay, Hirake-san ni lah yang mendidik P. Ramlee tentang muzik. Alatan pertama ataupun yang awal yang dia belajar adalah ukulele, okey. Piano, yang biola. Yalah. Tak dia yang apa yang tak. Dia main tu dulu. So jadi bila dia dah bersama dengan Jepun punya sekolah tu, Kaigun Gakko tu, pada saya itulah pendedahan awal yang diterima tentang muzik. Masa tu dia belum berjumpa dengan Master Kamarudin lagi. Yang kita faham, yang orang lain semua tahu, P. Ramlee ni belajar biola dengan Master Kamarudin. Tapi memang betul dia belajar. Tapi sebelum tu dia dah belajar dulu. Master Kamarudin ni kira polish dia lagi. Master Kamarudin ni dia seorang guru sekolah di Penang Free School. Selepas Jepun berundur, tahun berapa Mi? Jepun berundur? 1945. Tak. Lepas Perang Dunia lah kan. Lepas selesai tu, P. Ramlee masuk balik ke Penang Free School. Okey. Dia sambung persekolahan balik, barulah dia bertemu dengan Master Kamarudin tadi. Dengan Master Kamarudin ni lah dia polish balik bakat muzik dia, yang dia tuntut dengan Hirake-san tadi tu, seorang Jepun tu. Jadi sebab tu lah kita tengok P. Ramlee ni, dia sangat terdedah dengan lagu-lagu Jepun. Betul tak? Betul. Kan? Lagu dalam filem Laksmana Doremi kan dia nyanyikan lagu Jepun. Lepas tu dia juga boleh berbahasa Jepun. P. Ramlee boleh berbahasa Jepun. Dia pernah terima sijil daripada kedutaan Jepun di Malaysia, P. Ramlee ni, sebab dia mahir berbahasa Jepun. Tak silap, saya rasa dia punya filem pun ada pengaruh filem Jepun sikit kan. Of course. Sebab kalau kita nak cerita kalau filem ni siapa yang mengasaskan teori dasar pandang ke timur? Tun Mahathir kan. Masa Tun Mahathir mengambil alih tampuk kerajaan 1981 kan, dia mengasaskan dasar pandang ke timur kan. Sebenarnya P. Ramlee dah awal dah. Seawal tahun 1956. Semasa dia mengarahkan filem Semerah Padi. Semerah Padi ni, kalau kita tengok filem tersebut, dia adalah satu dia bukan meniru, tapi dia terinspirasi daripada karya-karya seorang pengarah agung daripada Jepun, iaitu Akira Kurosawa. Kalau tengok 6 Jahanam pun daripada situ, yang samurai tu kan? Ada Seven Samurai. Ada elemen tu kan? Ada di mana? Kalau macam kita tengok filem Semerah Padi, ada beberapa babak yang P. Ramlee mengejar Saadiah di dalam hutan, mencari Saadiah di dalam hutan, yang dia melalui lalang-lalang kan. Itu semua teknik-teknik sinematografi daripada Akira Kurosawa yang P. Ramlee terinspirasi dan diterjemahkan dalam filem Semerah Padi. Jadi filem Semerah Padi tu pada saya, dan saya rasa pada semua pemerhati filem, juga pengkritik filem dahulu ataupun sekarang,
beranggapan bahawa filem Sembarang Padi itu merupakan filem Melayu yang pertama yang betul-betul Melayu. Kita boleh bagi satu kredit kepada Allahyarham Dr. Anwar Nur Arai, seorang pengkritik filem, kalau Helmi kenal, seorang anak Melayu yang belajar filem di US dan balik dia menjadi pengkritik filem. Dia mengatakan begitu. Saya quote ayat dia. Filem Sembarang Padi adalah filem Melayu pertama yang betul-betul Melayu. Sebelum tu India berutukan sebelum tu kebanyakan filem Melayu ni kan diarahkan oleh pengarah-pengarah India dulu kan. Jadi sudah pastinya elemen atau unsur-unsur India tu diketengahkan. Kan, walaupun filem tu Melayu, walaupun pelakonnya Melayu, tapi bila kita tengok babak-babak cinta tiga segi, cinta darjat kan, lelaki ni miskin berkawan dengan anak orang kaya, jadi keluarga halang, cerita tak kesampaian, ni semua adalah elemen-elemen filem Hindi, filem Tamil pada waktu itu kan. Jadi bukan waktu je, sekarang pun sama. Sekarang pun sama lah, dia tak bawa-bawa kan. Jadi P. Ramlee membuat filem Sembarang Padi ni yang dikatakan mempunyai semua elemen-elemen betul-betul Melayu yang tulen. Sebab apa saya cakap begitu? Bila Helmi tengok filem tersebut, dia buka dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih tau. Maksudnya dia buka sebuah filem tu dengan intro dia Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada filem Melayu kata. Tak tahulah sampai sekarang pun rasa tak ada kot. Tak ada, saya tak ada ikut je. Kan? Maksudnya dekat situ dia dah bagi satu establishment yang ini filem ada elemen-elemen Melayu yang kuat dan jati diri yang orang cakap yang konkret serta unsur-unsur keagamaan yang murni tau. Jadi saya melihat, dahsyat pemikiran dia waktu tu. Kan, maksudnya dia dah pandang jauh tau. Maksudnya bila kita tengok filem tu juga yang menampilkan babak azan. Kan zaman tu kita nak tengok azan, nak dengar azan, pergi masjid lah ataupun pergi surau kan. Tetapi P. Ramlee dah visual kan babak azan tu dalam Sembarang Padi. Itu sangat orang cakap filem-filem yang sangat dekat dengan jati diri Melayu. Mesej agama tu dekat. Mesej agama. Kalau Helmi perasan dalam satu babak masa tu berlaku penzinaan antara P. Ramlee dengan Saadiah kan, adukan dengan darah lah. Penghulu Sembarang Padi tu yang sebelum ini dia sangat menitik beratkan nilai keagamaan. Maksudnya hukum-hukum agama perlu dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Penghulu ni kan. Tetapi apabila dia membaca satu ayat ni, kalau saya boleh petik sikit ayat dia, innama amruhu iza arada sya'an ayakula lahu kun fayakun. Dua ayat terakhir dalam surah Yasin. Bila dia selesai saja baca ayat tu, Nordin Ahmad sampai. Dia mengatakan dia nak mempercepatkan pernikahan antara dia dengan Dara, anak penghulu tadi kan. Sebab dia dah tahu yang tunangan dia tu dah berzina dengan P. Ramlee. Jadi dia nak menutup keaiban sahabat dia ataupun kecurangan anak kepada penghulu ni. Dia nak mempercepatkan pertunangan dia ataupun pernikahan dia walaupun dia tahu apa yang berlaku. Maknanya kat sini, apa yang kita boleh ambil, penghulu memang boleh merancang pada waktu itu kan. Dia nak menikahkan anak dia, dia boleh merancang apa-apa. Dia boleh menjatuhkan hukuman sebab dia pemimpin kan. Tetapi bila Allah tidak berkehendak begitu, dia tak boleh buat apa-apa. Maksudnya sebelum ni dia menegaskan hukum-hukum agama, jangan engkar. Tapi anak dia sendiri yang menconteng arang ke muka dia. Jadi pelajaran apa yang kita dapat kat sini? Kan, sekiranya Allah SWT tidak berkehendak sedemikian, tidak ada apa pun yang boleh menghalang, betul tak? Jadi itulah pada saya tauhid yang tinggi tau. Saya rasa daripada filem Sembarang Padi ni kita tahu ilmu agama Allahyarham P. Ramlee ni bukan calang-calang. Ada tak dia berguru dengan ulama mana-mana? Kalau kita nak ikutkan secara spesifik ataupun secara official, kita tak boleh mengatakan yang P. Ramlee ni dia mengambil satu pengajian yang khusus kan. Pada saya mungkin ada kan, tetapi sejauh mana kedalaman ilmu P. Ramlee ni kita tidak boleh mentafsirkan. Sebab P. Ramlee ni dia tidak datang dengan mesej ataupun imej agama. Dia datang dengan imej dia sebagai anak seni lah. Imej dia yang macam yang kita boleh tengok. Tetapi di awal-awal kehidupan dia memang pernah menuntut ilmu agama. Saya tak tahu secara serius ataupun tidak serius dengan seorang tokoh besar iaitu Syekh Abdullah Fahim. Maksudnya datuk kepada Allahyarham mantan Perdana Menteri kita Tun Abdul Hamid Badawi. Jadi Syekh Abdullah Fahim ni seorang ahli falak
yang terkenal. Dia juga telah menetapkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu pada waktu itu. Jadi Syekh Abdullah Fahim ni dia mendasari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu falak, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan sebagainya, yang sangat dekat dengan P.Ramlee punya kecenderungan. Jadi bila kita melihat karya-karya P.Ramlee tu yang sangat terdedah dengan unsur-unsur tasawuf, jadi saya percayalah, maksudnya dia ada something lah. Ada sesuatu yang dia simpan, tetapi dia tidak bercerita dengan orang secara direct. Tapi mesej dia sampai di dalam filem. Itulah yang saya nampak. Cara dia berdakwah lah. Cara dia berdakwah. Maksudnya pada waktu itu filem ni sangat kuat sebagai satu medium untuk orang cakap memandaikan masyarakat lah. Kan? Jadi salah satu bahan dakwah ataupun platform dakwah P.Ramlee adalah filem lah. Walaupun dia tidak portraykan diri dia sebagai ulama, dia tak portraykan diri sebagai orang yang pandai agama, kan? Jadi kita sembang pasal agama ni, kita tahu yang seorang lelaki tidak akan lengkap agamanya kalau dia tak kahwin, kan? Ya. Jadi P.Ramlee 3 kali dia kahwin. 3 isteri dia. Saya sebut nama dia Junaidah, Norizan dan juga Saloma. Kalau bagi abang lah, sebab saya sebagai orang yang saya menulis novel, kira seni juga lah, kan? Saya ada muse, dia mesti ada muse wanita yang menjadi sumber inspirasi. Jadi antara 3 ni, mana yang paling membawa inspirasi terbesar kepada P.Ramlee? Kalau daripada segi kejayaan, daripada segi pencapaian P.Ramlee, Norizan. Ya. Norizan ni sewaktu dia berkahwin dengan P.Ramlee punya kejaya tu sangat hebat tau. Sehingga kan banyak filem-filem dia yang dihantar ke festival filem Asia menang. Even P.Ramlee sendiri menang sebagai pelakon lelaki terbaik Asia melalui filem Anakku Sazali semasa dia sedang berkahwin dengan Norizan. Jadi Norizan ni, dia ni daripada istana. Dia daripada Istana Perak, kan? Dan dia berkahwin dengan P.Ramlee selepas dia bercerai dengan Tuanku Sultan Yusof. Pada waktu itu dia datang daripada istana dan sudah tentunya dia membawa sekali budaya istana, kan? Jadi P.Ramlee ni dia orang seni, dia orang filem yang tidak suka dengan protokol. Dia kontradik dengan isteri dia, tapi tak nak dia mencuba juga. Macam Norizan mengajar dia tentang disiplin, pergi kerja pagi, balik petang. Itu bukan orang filem punya method tau. Orang seni dia tak ada pergi pukul 5. Betul. Masuk pukul 8, balik pukul 5, tak. Kita buat kerja bila datang ilham kita. Kan? Itu mungkin yang sangat bertentangan ataupun bercanggah dengan peribadi P.Ramlee. Jadi bila benda itu tidak berlaku dengan baik dan lancar, berlakulah perceraian. Jadi perhubungan ataupun perkahwinan itu bertahan selama 6 ke 7 tahun saja. Selepas itu barulah dia berkahwin dengan Saloma. Dengan Saloma ni sampai ke penghujung hayat dia, bercerai matilah orang cakap, kan. Saya rasakan perkahwinan ni sangat selesa disebabkan kedua-duanya terlibat dalam bidang seni. Jadi masing-masing faham tentang kejayaan masing-masing. P.Ramlee dengan pengarahan dia, dengan lakonan dia, Saloma dengan nyanyian dia, kan. Jadi pada saya tidak ada apa-apa pancaroba ataupun konflik yang besar lah dalam perkahwinan tu. Sebab tu berapa lama P.Ramlee dengan Saloma kahwin? P.Ramlee dengan Saloma kahwin 12 tahun. 12 tahun lah. Sampai dia meninggal. Sampai meninggal. Yang awal tu Junaidah. Junaidah ni perkahwinan awal P.Ramlee. Dia tak bertahan lama, dalam 4-5 tahun saja. Sebab apa yang difahamkan, P.Ramlee ni seorang superstar, kan, seorang hero. Junaidah ni terlalu cemburu, sehingga menyukarkanlah untuk P.Ramlee berkarya ataupun bertemu dengan peminat, macam itulah. Itu, tetapi hasil daripada perkahwinan Junaidah itulah yang memberi zuriat kepada P.Ramlee ataupun keturunan kepada P.Ramlee. Oh, yang dua-dua tak ada? Tak ada. Maksudnya waris P.Ramlee ada seorang saja, Nasir saja. Saya bukan jadi banyak anak ke? Anak angkat? Okey. Masa dia kahwin dengan Junaidah ni dah janda seorang anak. Maksudnya seorang tu anak dengan suami terdahulu lah, kan. Nama dia Abdul Rahman, kan. Tetapi bila kahwin dengan P.Ramlee dapat seorang Nasir, kan. Lepas tu bercerai, kan. So Junaidah pun dia pulang ke Indonesia. Adalah berlaku perceraian yang kita tak boleh cerita lah benda tu, kan. Terlalu sulit. Selepas tu Nasir ni P.Ramlee lah yang jaga.
Kadang-kadang dia hantar ke Penang, lepas tu kan dia ambil balik ke Singapura. Kan, dia ada seorang anak. Yang anak yang lain macam Syazali ke apa semua tu anak angkat. Kan, jadi P.Ramlee ni dia suka dengan budak-budak. Kan, macam Saloma pun dia dah pernah berkahwin dengan A.R. Tompel. Ada anak dengan Dia ada anak dengan A.R. Tompel seorang. Armali. Kan, macam Norizan dulu dia kahwin dengan P.Ramlee, dia dah ada 2 orang anak angkat. Dengan perkahwinan dia yang terdahulu, dia pernah berkahwin juga dulu. Kan, sebelum Sultan dia ada berkahwin juga dulu. Kan, jadi kebanyakannya anak-anak P.Ramlee ni anak angkat. Hanya Nasir saja yang anak kandung. Nasir pun dah tak ada, dah meninggal dah. Soalan saya seterusnya ialah, bila kita sebut pasal P.Ramlee, ada yang ahli politik gunakan kononnya P.Ramlee tindih UMNO katanya dia kan, ada yang tindih BN, ada yang bila dia berjalan ke Warga 69 dia berjalan ke arah Parlimen. Jadi saya nak tanyalah abang, daripada abang punya kajian, betul ke filem-filem P.Ramlee ni memang dia tujukan untuk tindih pemerintah dan masyarakat? Boleh dikatakan ya, tapi tidak secara total. Yes, total. Bukan tidak secara total. Ada elemen, ada unsur sindiran tu ada tentang dia mengkritik pemimpin ataupun dia mengkritik pemerintah pada waktu itu. Tetapi cara sindiran P.Ramlee ni halus. Sangat halus. Macam kita tengok Alip Min Non Wow apa semua tu kan, dalam filem Pendekar Bujang Lapuk dia kan. Pada ketika itu, kalau kita lihat, filem tu diterbitkan pada tahun 1959. P.Ramlee ni sangat dekat dengan pemimpin-pemimpin politik, especially UMNO lah. Dia bukan orang cakap dia benci UMNO ke? Bukan. Dia baik dengan Tunku. Dia baik dengan Tunku. Dia baik dengan Akhir Johari. Dia paling baik dengan Datuk Harun. Dan dia paling baik dengan Datuk Ghazali, Tan Sri Ghazali Syafi'i. Dia ahli UMNO ke? Dia ahli UMNO. Okey. Sejak di Singapura. Singapura ada UMNO tau. Ada UMNO Singapura. Ada UMNO Singapura betul. Jadi bila dia jadi ahli tu, dia tidak bolehlah dia berada di lapangan sebagai orang politik. Tetapi dia membantu kempen-kempen pilihan raya UMNO, BN, Perikatan waktu itu. In fact, masa Datuk Harun bertanding di Morib, di Dun Morib, Datuk Harun bertanding di Dun Morib, masa tu P.Ramlee dah berhijrah ke Kuala Lumpur. P.Ramlee terlibat dalam kempen Barisan Nasional. Belum ada Barisan Nasional, Perikatan lah. Perikatan memenangkan Datuk Harun. Lepas tu Datuk Harun terus jadi Menteri Besar Selangor. Yang Alif Minuwau tu? Alif Minuwau ni memang betul lah, ejaan tu membawa kepada ejaan UMNO. Tapi masa tu dia memang mengkritik tentang kepimpinan. Kepimpinan UMNO lah. Masa tu UMNO lah yang berkuasa. Betul. Perikatan kan, dia lah berkuasa. Dia mengkritik tentang kepimpinan pada waktu itu. Walaupun dia ahli, tapi dia tidaklah ikut membabi buta. Tidak. Sebab apa kita tengok, dalam satu program, satu majlis, P.Ramlee pernah bersama dengan Tan Sri Ghazali Syafi'i. Waktu itu kalau tak silap saya, Tan Sri Ghazali Syafi'i dia Menteri Tugas-Tugas Khas. Tak silap saya lah. P.Ramlee pernah berkata dengan dia, bantu anak bangsa untuk memajukan anak bangsa lah. Dalam satu erti kata yang lain kan. P.Ramlee ingin memberi satu pandangan kepada dia supaya UMNO ni lebih tegas dalam membantu bangsa Melayu. Maksudnya begitu. Sebab masa kita tengok konflik perpisahan antara Malaysia dengan Singapura pada waktu kan, Tanah Melayu dengan Singapura dan kemerdekaan pun masa tu banyak P.Ramlee tunjukkan. Sebab P.Ramlee ni dia hidup di zaman yang sebelum dan selepas merdeka. Jadi dia tahu dan dia melihat dan bagusnya dia cakna tentang persekitaran dia. Itu yang kita boleh lihat filem-filem yang dia arahkan. Contoh kalau saya boleh petik filem Antara Dua Darjat. Antara Dua Darjat ni filem yang memberi satu kritikan sosial kepada golongan-golongan feudal. Maksud golongan darjat-darjat ni kan, maksudnya dikritik. Bila kita tengok filem tu diterbitkan pada tahun 1960, dia mengkritik golongan-golongan istana, golongan-golongan tengku bangsawan yang dikritik. Dalam masa yang sama, pada waktu itu dia sedang berkahwin dengan Norizan tu. Berani dia. Dalam masa yang sama dia mengkritik isteri dia sekali. Dan kita tahu kenapa dikritik, sebab pada waktu itu dia sudah ada konflik yang besar dengan Norizan. Dia dah tak tinggal serumah dah waktu itu. Itu antara orang cakap antara signifikan filem tu lah kan. Jadi P.Ramlee ni memang sangat dekat dengan ahli-ahli politik, sebab dia sangat baik dengan Tunku. In fact semasa berlakunya mogok di Singapura antara pekerja dan penggiat filem dengan majikan, P.Ramlee telah menghubungi Tunku Abdul Rahman
untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan Tunku Abdul Rahman telah menghantar Datuk Senu. Waktu tu Datuk Senu, kalau tak silap saya, dia ketua pemuda UMNO, datang ke Singapura untuk menyelesaikan masalah di antara pekerja dengan majikan. Dan akhirnya perkara tu selesai. Itu yang hebatnya P. Ramlee ni. Dia berkawan dengan orang politik. Dalam masa yang sama, dia bukan menggunakan, tetapi dia nampak inilah caranya untuk aku bantu circle dia, kawan-kawan dia. Kan, maksudnya kalau kita tengok di studio Jalan Ampas ataupun di studio Cathay Keris, kebanyakan yang in front, yang maksudnya barisan hadapan yang muncul di layar TV, layar perak adalah orang Melayu. Kan? Yang bos-bos ni Chinese lah. Kan? Jadi ada lah sentimen dekat situ. Kan? Jadi P. Ramlee ni dia tahulah mana channel yang dia nak pergi. Kan? Untuk bukan kepentingan, tapi untuk orang cakap kepentingan ramai lah, bukan untuk kepentingan dia saja. Abang dah sebut P. Ramlee dia hidup zaman sebelum dan selepas kemerdekaan, termasuklah zaman pemisahan Singapura daripada tanah Melayu kan. Jadi selama ni dia banyak filem-filem dia banyak dekat Singapura. Jadi bila dia pindah KL tu, saya ada tengok dokumentari yang cakap pada ketika itulah kekecewaan dia tentang perbezaan industri filem dekat KL dengan Singapura. Sejauh mana kebenaran tu bang? Daripada segi dia lah, kita tengok daripada geopolitik pun ada faktor yang menyumbang Mi. Okay, kita tengok semasa P. Ramlee di Singapura, kerjaya dia sangat gemilang sangat besar, sangat berwarna-warni Maksudnya banyak pencapaian ataupun kejayaan dia terima di Singapura. Kan? Dan salah satunya The Most Versatile Talent, yang dia menang sebagai bakat serba boleh di Tokyo yang maksudnya anugerah tu tak pernah ada dalam dunia sampai sekarang. Yang hanya ada pada P. Ramlee sahaja. Okay, tetapi ada yang mengatakan apabila dia berhijrah ke Kuala Lumpur, karya-karya dia tak sehebat di Singapura. Pada saya, bukan tak sehebat, kan? Malahan karya-karya di Kuala Lumpur masih boleh ditonton sampai sekarang. Kan, cerita-cerita seperti Doremi, kan? Keluarga 69, Anak Bapa, Amak Albab, 6 Jahanam. Itu semua di Kuala Lumpur. Kan, tetapi kenapa masih boleh ditonton sehingga sekarang? Memanglah P. Ramlee punya filem kan, rating tinggi. Kita kena tahu rating filem P. Ramlee ni tinggi. Sebab tu stesen TV gemar memainkan filem-filem P. Ramlee berbanding filem-filem pelakon lain. Tetapi satu natijah yang kita dapat, sekiranya P. Ramlee kekal di Singapura selepas berlaku perpisahan antara Malaysia dan Singapura, adakah P. Ramlee masih boleh dituntut oleh Malaysia? Adakah P. Ramlee masih boleh dibanggakan oleh rakyat Malaysia? Sebab apa saya berkata begitu? Sekiranya dia kekal di Singapura, dia adalah milik Singapura. Dia akan menjadi warga negara Singapura. Sebab apa? Sebab P. Ramlee datang daripada Pulau Pinang ke Singapura, dia hanya bawa surat beranak je. Dia tak ada kad pengenalan. Kan? Tetapi dia memerlukan pasport pada waktu itu untuk keluar negara ke festival filem. Jadi dia mendaftarkan pasport sebagai Republik Singapura. Bukan Malaysia tau. Kita kena faham tu. Tetapi P. Ramlee mungkin dia tersedar. Dia nampak dah berlaku konflik antara Tunku dengan Lee Kuan Yew. Mungkin itu dah membabitkan politik, kita tak boleh ulas sangat lah kan. Jadi adalah konflik kan, sehingga membuat perpisahan antara Malaysia dengan Singapura. P. Ramlee sebelum itu dia dah pindah. Dia dah balik ke Malaysia pada tahun 1964 Januari. Dia dah pindah ke Malaysia. Jadi dia daftar kad pengenalan dia, kalau tak silap saya, pada Oktober 1964. Kad pengenalan dia. Dan sahlah dia warga negara Malaysia. Bukan kita nak membuka cerita ataupun menyemai perkara-perkara yang tak baik bukan, tetapi perkara ini pernah dinaikkan ataupun isu ini pernah ditimbulkan oleh salah seorang Menteri Kebudayaan Singapura pada tahun 1998 dengan mengatakan siapa P. Ramlee tanpa Singapura. Dia mengatakan dalam akhbar, saya ada akhbar tu di Harian Metro, saya ada simpan keratan tu. Title dia, P. Ramlee milik siapa? Sebab benda ni diisukan oleh salah seorang Menteri Kebudayaan dari Singapura. P. Ramlee, siapa P. Ramlee tanpa Singapura? Jadi konflik Konflik. Polemik Polemik pada waktu itu. Macam mana kita nak claim?
Tetapi benda ni perkara ni lah, isu ni telah dimurnikan oleh sastrawan negara kita, iaitu Allahyarham Datuk Abdullah Husin, mengatakan semasa P. Ramlee hidup, dia tidak pernah membezakan antara Singapura dengan Kuala Lumpur, dengan Malaysia. Jadi P. Ramlee ni adalah milik Nusantara. Tapi kita boleh berbangga sebab dia ada kad pengenalan Malaysia. Kad pengenalan ni adalah satu justifikasi kukuh. Betul tak? Betul. Seseorang itu, apa warga negara dia? Malaysia. Ya. Kita dah tahu yang asal awal-awal ni kan. Jadi kita ke tengah, ada bahagian tengah hidup dia lah kan. Tengah dan hujung lah. Saya dapat tahu yang P. Ramlee ada beberapa buah projek beliau yang terbelangkalai. Jadi apa projek tu bang? Mungkin abang boleh cerita dan kenapa ianya tak sempat disiapkan? Okey, banyak filem dia yang terbengkalai. Salah satu filem yang besar yang dia tak berjaya buat sehingga akhir hayat dia adalah Hidayah. Hidayah? Cerita apa tu? Filem Hidayah ni memang tak buat bumi. Filem ni tak wujud pun, tapi memang sudah ada production dah nak mewujudkan filem tersebut. Ada jalan cerita dia bang? Jalan cerita dia, Hidayah ni lebih kepada Islamic approach. Filem tentang agama. Tajuk awal dia adalah mencari keampunan sebenarnya. Tapi bila P. Ramlee bersama dengan assistant director dia, iaitu Allahyarham Sudarmaji, yang menulis skrip filem ni. Okay? Bila dia menuliskan skrip filem ni sudah tentunya bila kita tengok tajuk pun ada unsur-unsur Islam kan. Jadi majikan ni, Shaw Brothers ni dia tak begitu minat lah filem-filem yang berunsur sedemikian kan. Dan filem tu juga memerlukan bajet yang sangat besar. Jadi filem tu tak lulus kan. Sehingga apabila P. Ramlee berhijrah ke Kuala Lumpur daripada Singapura, dia cuba juga untuk membuat filem Hidayah semula di studio mereka, pun tak berjaya sebab bajet terlalu tinggi filem tu. Dan satu lagi, P. Ramlee pernah juga nak buat filem Pancasitara. Epic? Cerita epic ke? Cerita tentang musikal. Musical. Pancasitara tahu kan? Pancasitara ni kumpulan ala-ala The Platters. Okay. Yang dianggotai oleh P. Ramlee. Ni Pancasitara yang satu, P. Ramlee, Normadiyah, Aziz Jaafar, Kasim Masdur, Ahmad C. Ini Pancasitara 1. Okay? Pancasitara ni macam kumpulan The Platters lah. Kan salah satu lagu dia yang popular ni, Bila Larut Malam Tarakuca kan. Selepas tu ada berlaku sedikit konflik dalaman sehingga dua orang ahli awal ni dikeluarkan dan digantikan oleh Saloma dan Ahmad Daud. Aziz Jaafar dengan Normadiyah dikeluarkan sebab P. Ramlee buat syarat anggota Pancasitara ni tak boleh bercinta ataupun berkahwin sesama sendiri. Kan. Jadi Normadiyah ni sudah berkahwin dengan Aziz Jaafar. Jatuh cinta pula kan. Jadi dia dikeluarkan lah ataupun tarik diri lah kan. Dia tak ada apa-apa berlaku, tapi cuma konflik daripada keahlian sajalah. Bila dah keluar, Aziz Jaafar dengan Normadiyah tu digantikan oleh Saloma dengan Ahmad Daud kan. Jadilah Pancasitara 2. Itu yang kita boleh tengok dalam filem Labu Labi yang dia menyanyi Bila Larut Malam tu. Okey. Tetapi apabila Saloma dengan P. Ramlee bercinta, maksudnya P. Ramlee langgar syarat tu. Syarat yang dia buat tu. Kan? Maka terbubarlah Pancasitara. Sekejap je Pancasitara dalam 2-3 tahun je. Kan? Tapi Pancasitara tu dibuat semula selepas P. Ramlee dah tak ada oleh Ahmad Fauzi pun pernah buat Pancasitara 3. Lepas tu Aziz Sattar dengan Ahmad Daud dan Aziz Jaafar pun pernah buat Pancasitara 4. Tapi pada waktu itulah era 80-an. Itu satu je. Ada lagi ni filem dia. Ada lagi. Itu tadi Hidayah dengan Pancasitara kan. Okay, tak jadi juga Pancasitara ni. Nak buat filem Pancasitara, filem musikal Pancasitara, tapi tak jadi. Sebab apa? Sebab penulis skrip filem tu meninggal. Siapa penulis skrip tu? H.M. Rohaizat. Dia meninggal. Jadi P. Ramlee pun batalkan lah projek tu. Okey, kalau kita tengok filem Bujang Lapuk Bujang Lapuk ni ada 4 franchise dia kan. Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, Alibaba Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk. Okey. Dalam Alibaba Bujang Lapuk, kalau kita tengok pada ending kredit dia kan, dia ada tulis dekat tepi kiri kanan macam dia buat macam pintu gerbang tau. Kubah masjid kan, pintu gerbang tulis sini. Satu ni dia tulis Bujang Lapuk bertemu Puteri Gunung Ledang. Kat sebelah sini dia kata Bujang Lapuk naik ke bulan. Dia memang luar kotak. Maksudnya dia nak buka lagi universe ni kan. Dia nak buka lagi universe, tapi tak tahu kenapa tak kesampaian. Sebenarnya saya tak ada jawapan lagi kat situ. Sehinggalah
kedua-dua title tu tidak berjaya dibuat, dia buat satu filem Bujang Lapuk juga. Maksudnya penutup filem Bujang Lapuk iaitu Bujang Lapuk Jadi Bintang. Ada ke filem? Pernah tengok tak Bujang Lapuk Jadi Bintang? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok. Kita pun tak tahu wujud filem tu bang. Lah, Seniman Bujang Lapuk lah. Title dia. working title dia Bujang Lapuk Jadi Bintang. Tapi dia nak nampak lebih komersial, jadilah Seniman Bujang Lapuk. Itulah penutup dia. Tapi dia kecil yang dua tu dia fokus Seniman Bujang Lapuk ni kan? Ya. Tapi kalau kita tengok Alibaba Bujang Lapuk tu kan jalan cerita dia lain, berbeza dengan seniman dengan apa tu, maksudnya dalam Bujang Lapuk ada Bujang Lapuk dia. Betul tak? Dalam Pernikah Bujang Lapuk ada Bujang Lapuk dia. Dalam Seniman Bujang Lapuk ada Bujang Lapuk dia. Kan? Maksudnya ada Bujang Lapuk tu. Tetapi kenapa Alibaba tak ada? Alibaba dah kahwin kan dalam tu kan? Alibaba Kasim Baba. Tu watak Samsudin. Lepas tu Alibaba Aziz Hatta. Piramli ni pakai nama Abu Hassan, Ketua Penyamun. Kan? Maksudnya bukan Bujang Lapuk tau. Sebab dia bawa watak masing-masing. Betul tak? Kan? Sebenarnya filem tu mimpi ni. Filem Alibaba Bujang Lapuk tu mimpi sebenarnya. Tapi ending tak ada mimpi pun. Potong. Aduh, kenapa dia potong? Saya tak tahu kenapa dipotong. Sebab memang pernah ada isu benda ni. Piramli pernah ulas dalam satu artikel, bukan artikel lah. Maksudnya dalam keratan majalah lama. Saya ada simpan keratan majalah tu. Dia pernah cakap dia pernah tak berpuas hati lah dengan masa tu lembaga penampil filem. Sebab tu kita tak tahu. Sebab ending ni kan tergantung. Bila kita tengok Alibaba Bujang Lapuk tu, kalau kita perasan masa mula-mula kredit title yang awal, ketiga-tiga Bujang Lapuk ni pakai kod tau. Dia pakai kod, dia masuk dalam satu frame gambar, dia tunjuk. Wah tu, dia tunjuk tu, maksudnya dia tunjuk Alibaba Bujang Lapuk. Maksudnya dia dah bagi satu establishment. Filem ni maksudnya bukan dalam kerangka reality. Maksudnya filem ni filem yang kisah fantasi, 1001 Malam. Alibaba kan. Jadi terus start filem tu. Kan Aziz Hatta pun jadi Alibaba, Samsudin jadi Kasim Baba, Piramli jadi Abu Hassan. Sampai akhir Piramli mati kan. Sebenarnya selepas tu kalau kita tengok dia ada jerk sikit tau kat situ. Babak tu. Terus dia buka yang kubah tadi tu yang aku cakap, tajuk filem Alibaba Bujang Lapuk ke Jumpa Puteri Gunadang dengan Bujang Lapuk Naik ke Bulan tu kan. Sebenarnya kalau aku baca dalam keratan tu, keratan artikel tu dia kata ketiga-tiga ni dia mimpi. Dia mimpi ketiga-tiga. Lepas tu dia akan bercerita, kau yang nak bunuh aku. Kau yang kerat badan aku. So dia cakap, kau lah ketua penyamun. Asyik kata kepada Piramli. Itu sebenarnya. Dia macam labu-labi lah. Kan? Cerita macam tu sebenarnya. Kan? Itu yang kita dapat maklumat lah. Kan? Sama ada benda tu betul atau tidak, kita tak dapat pastikan, tapi maklumat itu mengatakan begitu. Kan? Sebenarnya filem Alibaba Bujang Lapuk tu. Dan banyak lagi filem sebenarnya yang dia cuba nak buat. Antaranya dia cuba nak buat filem Bujang Lapuk ke Hong Kong. Okey. Pernah juga nak buat, tapi tak kesampaian juga. Kenapa Hong Kong? Piramli sebab dia ada ura-ura nak dihantar ke Hong Kong kan. Okey. Kan waktu tahun 1962-63 tu, pihak majikan nak menghantar Piramli pergi ke Hong Kong untuk membuat filem Melayu kat sana kan. Jadi Piramli bersetuju sebelum dia pergi KL tau. Ni sebelum dia buat keputusan untuk balik ke Kuala Lumpur tau. Dia dah terima offer untuk ke Hong Kong dulu. Tetapi bila Piramli nak ke Hong Kong ni, pihak-pihak kesatuan union tidak bersetuju. Dia beranggapan sekiranya filem Melayu dibuat di Hong Kong, dia akan, orang cakap, dia tidak membawa budaya dan adat bersama Melayu tu. Maksudnya filem-filem tu tidak ada jati diri Melayu. Jadi Piramli agak kecewa kat situ sebab Persama tidak, orang cakap, tidak menyokong usaha dia kan. Tak tahu apa konflik, tetapi Persama ni union tadilah, kesatuan tu tidak bersetujulah untuk menghantar Piramli ke Hong Kong tu. Seterusnya Piramli membuat keputusan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Okey. Dalam buku abang ni saya ada baca satu bab tau. Piramli tiada yang kedua. Dalam buku abang ni, abang ada cerita tentang, abang nafikan yang bahawa macam dalam dokumentari tu kan, bahawa Piramli jatuh miskin. Abang cakap tak cerita mengarut? Kenapa abang rasa macam tu? Okey. Dia macam ni miskin ni miskin apa? Maksudnya miskin ni miskin apa? Orang beranggapan, okey, dia macam ni. Dokumentari History Channel tu
adalah satu branding yang besar. Dia regional. Dia bukan kat Malaysia saja. Dia dah keluar peringkat antarabangsa. Jadi bila dia membuat satu konten dokumentari dan sudah tentunya substan ataupun apa sahaja yang ditonjolkan dalam dokumentari tersebut adalah satu bahan-bahan yang mutlak, bahan-bahan yang benar, sebab dokumentari kan. Tetapi pada saya itu bukanlah satu alasan untuk kita tidak boleh mencabar hujah tersebut kan. Saya melihat bila dia menampilkan kisah-kisah tentang kesusahan P.Ramlee di Kuala Lumpur, dia ada interview beberapa tokoh yang mengatakan P.Ramlee ni susah. Kalau Helmi tengok dokumentari tersebut, 5 minit terawal dia dah establish P.Ramlee ni daif. Dia punya narrator dah cakap P.Ramlee ni daif dalam filem, dalam kehidupan dia yang sebenar di Kuala Lumpur kan. Jadi saya tengok berkali-kali dokumentari tersebut. Lalu lepas tu saya tengok apa yang dia ditonjolkan tu tentang kesusahan P.Ramlee apabila sampai di Kuala Lumpur. Dia seolah-olah tidak diterima, seolah-olah dia dipulaukan oleh media, seolah-olah wartawan memboikot dia kan. Saya nampak ini semua adalah konflik industri. Betul tak cakap saya? Konflik apa? Konflik industri. Okey. Bukan konflik peribadi dia. Bukan. Betul. Kan? Wartawan boikot, konflik industri. Kan? Miskin. Kalau dikatakan miskin, dia duduk rumah banglo ni. Dia duduk dekat, dia ada 3 rumah P.Ramlee ni. Yang dekat setapak ni. Rumah terakhir dia lah. Jalan Dedap. Maksudnya sekarang dah jadi pustaka kan. Rumah tu dia sewa tau Mi. Kalau zaman tu kalau orang Melayu boleh sewa kat rumah kaya bang. Banglo Mi. Banglo kan. Banglo Mi. Lepas tu dalam rumah banglo tu pula ada 2 orang gaji Mi. Satu tukang masak, satu tukang kebun. Yang dia gaji kan. Dan P.Ramlee ni pula dia tak pernah gagal dalam menyekolahkan anak-anak dia. Anak-anak dia semua sekolah baik. Anak-anak kat dia. Anak-anak kat sekali. Ya. Semua sekolah. Sazali ke, Nasir masa tu dah dewasa sikit lah. Kan Sabarudin kan. Lepas tu anak-anak saudara dia yang selalu ke rumah situ yang dia bela sekali lah kan. Dia ada 2 biji kereta. Satu kereta Volvo, satu Datsun. Dia dah tak check slip gaji P.Ramlee ke? Masa zaman dulu dia tak ada slip gaji ni. Zaman dulu dia tulis dekat buku ledger je. Okey, adik. Gaji P.Ramlee, gaji berapa? dia bukan gaji bulan. P.Ramlee ni gaji dia lamsam. Contoh satu projek satu gaji. Contoh dia nak buat satu filem kan. Okey, peruntukan untuk filem ni 30,000 katakan. Okey, 30,000 ni lah kerja-kerja pengarahan, kerja-kerja lagu, kerja-kerja lirik. Tu semua termasuk dalam 30,000 tu. Zaman tu 30,000 besar Mi. Besar Mi. Mungkin rasa zaman hari ni dia dah ratusan, 200,000 kan. Ya kan. Maksudnya saya tak nampak. Satu filem kau dapat 100-200,000 banyak. Aku tak nampak lah P.Ramlee ni miskin sangat. Kan? Cuma sebab orang petik sebab cerita dia sebab Aziz Satar datang. Dalam dokumentari tu kan dia ada interview Aziz Satar. Aziz Satar kata dia datang rumah P.Ramlee, dia tengok P.Ramlee tengah makan nasi dengan telur. Sedap. Jadi Aziz Satar ni dia bercakap dalam nada yang sedih. Maksudnya adalah orang cakap elemen simpati tu. Kenapa susah sangat P.Ramlee ni? Tapi kalau kita berfikir daripada segi logik, makan nasi dengan telur ni adakah justifikasi kepada seseorang itu miskin? Jadi P.Ramlee kena makan apa untuk menampakkan yang dia tidak miskin? Boleh tak bagi tahu saya? Betul tak? Sebab apa? Masa Aziz Satar datang, dia nampak P.Ramlee makan nasi dengan telur. Semalam masa dia tak datang, P.Ramlee tengah bedal nasi biryani gam. Nasi biryani kambing. Dia tak nampak. Kalau dia nampak P.Ramlee makan nasi biryani kambing, tak bunyi miskin Mi. Takkan cakap miskin Mi. Jadi pada akulah, siapa saja boleh bersetuju atau boleh saja tidak bersetuju. Tetapi ni daripada pandangan aku. Dia siap ada panggung wayang saya baca dalam Pawagam P.Ramlee. Dia bersama dengan partner dia H.M. Shah. H.M. Shah ni antara orang Melayu terkaya pada waktu tu. Datuk H.M. Shah masa tu. Kan? Dia ni senang cerita aku bagi tahu H.M. Shah ni dia ada kaitan dengan Habib. Dia ada kaitan dengan Habib Jewels tu.
dari Katan waktu tu. Kan. Jadi bila dia ni memang suka filem dan dia memang suka P.Ramlee. Jadi dia bersama P.Ramlee buka satu syarikat Rumpun Melayu yang dinamakan sebagai Rumpun Melayu, dan beli tanah dekat Jalan Tunku Abdul Rahman, bina panggung. Dia sampai sekarang ni Kolosium tu dekat sana kan? Dia dekat ni, tahu tak Kudu? Okey. Nasi Kandar Kudu, belakang tu kan parking kan? Situlah panggung wayang P.Ramlee. Hari ni dah tempat tayang cerita Tamil kan? Bukan tu. Oh, lain. Ni dekat Jalan Tunku Abdul Rahman, dekat sebelakang Kudu, restoran Kudu. Tahu kan? Kan ada kawasan lapang, parking kan? Itulah panggung wayang dia. Jadi pada aku nak cakap dia melarat sangat, susah sangat kan. Dia ada panggung wayang ni. Kita pun tak ada panggung wayang kan sekarang kan? Ada tak orang Melayu sampai sekarang ada panggung? Yusuf Aslam pun tak ada panggung. Pada $6 million man kan. Sebab apa? Sebab pada waktu itu P.Ramlee dia nampak visi dia. Dia punya masalah kesusahan dia macam ni. Aku nak cerita sikit. Boleh cerita Boleh, sila. Okay, kesusahan dia macam ni. Dia bukan kesusahan peribadi, bukan pasal kesusahan keuangan, bukan. Tetapi kesusahan industri. Dia memikirkan pada waktu itu industri filem ni nak ke mana. Maksud tu filem kita ni lewat 60-an awal 70-an jatuh ni. Jatuh, dia tak macam zaman awal Ya. Antara faktor-faktor yang membuatkan filem-filem Melayu pada waktu itu jatuh adalah kemasukan filem-filem asing yang tidak dikawal. Filem Hindi, filem Hollywood, filem Hong Kong. Kan waktu itu. Waktu tu Korea tak ada lagi kan? Belum lagi. Belum lagi. Kan. 3 industri besar Asia ni ataupun Hollywood sekali kan masuk dengan filem warna. Oh, filem Melayu tak ada warna lagi. Kita belum warna lagi, kita black and white. Waktu itu memanglah ada filem-filem sebelum ni ada warna, tapi itu kos dia lain kan, bukan konsisten warna, ada black and white kan. Itu satu lagi kemunculan televisyen. Maksudnya pada waktu itu masyarakat ada pilihan sama ada kau nak tengok wayang ataupun kau nak tengok TV. Betul kan? Jadi kemunculan drama swasta pun banyak ada waktu itu. ATM pun dah banyak terbitkan drama swasta. Jadi orang boleh je saja tak nak pergi panggung, orang boleh saja tengok kat TV. Itu satu lagi pada waktu itu ni lewat 60-an ni irama pop yeye sedang berkembang. P.Ramlee masih lagi irama asli, keroncong, langgar, masih lagi jati diri Melayu tu kan. Waktu tu yalah, maksudnya kalau pop yeye ni pada aku senang je. John Lennon apa? Jeffrey Dean. No, John Lennon punya kumpulan apa? Oasis. Apa dia? Oasis. Bukan. Apa tak nama kumpulan dia tu? Aku pun lupa. Kan? So dia dah masuk irama-irama yang macam tu. Kan? Jadi irama The Beatles. Ya, The Beatles. The Beatles. John Lennon The Beatles lah. So irama-irama yang ada elemen-elemen macam tu kan, The Beatles semua kan. Itu yang membuatkan orang cakap masyarakat ataupun anak-anak muda zaman tu lebih cenderung ke arah muzik-muzik yang begitu. Kan? Jadi muzik P.Ramlee ni masih lagi asli Melayu. Sebab itu ada satu video P.Ramlee cakap pasal muzik makanan. Jati diri anak-anak kita, dia kata kan, terapkan muzik-muzik Melayu ni dalam dada anak-anak kita. Kan dia bagi tahu tu. Dia bagi tahu Tommy. Kau tahu tak kat mana dia bagi tahu tu? Kat mana tu? Universiti Melaya. Universiti Melaya. Masa tu dia dijemput sebagai salah seorang pembentang kertas kerja di Kongres Kebudayaan Melayu di Universiti Melaya pada tahun 1971. Dia bagi tahu tau. Dia dah bagi tahu dah muzik Melayu ni perlu diperkasakan, dia kata. Sebagai contoh, masukkan silibus muzik dalam pelajaran anak-anak di sekolah. Dia kata, masuk tak muzik? Masa zaman masuk kan? Muzik kan? Okey. Lepas tu dia bagi tahu, muzik Melayu ni kena pasang di airport. Maksudnya di airport tu nanti pasang lagu-lagu kebudayaan Melayu. Kan? Makcik orang yang datang sini kenal ini Melayu. Inilah orang cakap identiti kita Melayu kan. Muzik Melayu ni perlu dimainkan di pejabat-pejabat kerajaan. P.Ramlee punya kertas kerja pembentangan dia. Dan ada lagi lah, aku tak berapa nak ingat, tapi ada lagi lah. Dia tak silap dia bentang dalam 18 pembentangan tu, 18 topik dia bahaskan kan. Tapi adalah hasrat dia kesampaian, ada juga yang tak kesampaian. Jadi bila nak mengatakan aku relatekan balik dengan miskin tadi tu, aku tak rasa dia miskin ni kan, tetapi dia ada konflik tentang industri
Dia risau tentang industri. Kemana filem Melayu selepas ni? Pada waktu itu. Tapi daripada segi keuangan ataupun peribadi dia, okey ni. Yang cerita Taloma tak cukup duit waktu pengebumian piramid tu macam mana? Okey. Ada yang mengatakan betul, cerita tu memang betul. Oh, okey. Taloma tak ada duit masa pengebumian piramid tu, dan Hashim Shah bagi 3,000. Betul. Memang tak ada duit ni. Piramid meninggal subuh. Meninggal subuh. Okey. Nak ke bumi pagi tu juga kan, dah lepas dia postmortem apa semua ke, hospital dah bagi report polis apa semua. Duit dalam bank ada, tapi tak ada cash. Tak ada cash. Tak ada tunai. Itu je isu dia. Kau dah kelang kabut ni kan, suami kau meninggal, anak-anak kecil lagi kan. Apa masalah kalau ada seorang nak bantu? Kau nak, masa dulu mana ada ATM? Oh, dulu tak ada ATM. ATM tahun berapa ni? Tahun 80-an ni ATM. Oh, 80-an. Dulu nak keluar duit kena beratus ni. Tulis ni. Sama ada keluar duit dia kat bank. Dia bukan macam sekarang kita bukan. Ada QR. Bukan. Jadi kau agak-agak lah ni. Sempat tak Perut Sulaiman nak buat jenazah nak kena dulu, anak-anak nak kena jaga. Tetamu duk datang ramai kan. Kalau katakan piramid tak ada duit ni, masa hari kematian piramid tu, Solomon kepit satu file kat ketiak ni, polisi insurans piramid 100,000 zaman tu. Aku boleh sahkan yang cerita kat aku ni siapa? Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Dia yang cerita dengan aku. 100,000 zaman 100,000 ni insurans dia. Kau agak-agak dia meninggal, berapa waris dia dapat? Kan? Betul tak? 100,000. Kalau katakan dia tak ada duit, macam mana dia bayar insurans? Macam mana dia bayar sewa rumah? Macam mana dia bayar kereta? Kalau katakan dia melarat. Melarat ni, kau penulis Mi. Kau penulis. Melarat ni apa maksud dia Mi? Oh, tak ada duit semua. Kena meminjam orang. Apa? Tak ada rumah. Hutang kan? Melarat kan? Adakah itu boleh kita samakan dengan P. Ramlee pada waktu itu? Tak, daripada cerita abang ni tidak. Betul tak? Kan? Ada orang cakap dengan aku. Kalau bila aku tengok, sebab benda ni bukan aku baru ulas. Aku dah ulas lama. Bila aku tengok komen-komen orang kan, kau siapa nak cakap macam tu? Kan? Kau bukan hidup zaman P. Ramlee. Kan? Katakan orang-orang yang ditemu buat dalam dokumentari itu adalah sahabat-sahabat P. Ramlee, rakan-rakan P. Ramlee yang hidup sezaman dengan dia. Dia lebih tahu. Aku cakap memang betul. Tapi dia tak tinggal serumah dengan P. Ramlee. Betul tak? Dia tahu ke P. Ramlee buat apa? Kan? Macam kita boleh petikaikan. Bukanlah mengatakan hujah aku ni betul, tidak, tapi fikirlah. Nilaikan. Aku bagi logik dengan maksudnya aku bagi dengan dalil-dalil tertentu. Kan? Sebab aku bukan cakap sedap aku tidak. Tapi kita ada kajian daripada buku, daripada majalah, daripada akhbar pada waktu itu. Sebab aku memang kolektor ni. Aku simpan. Aku ada lebih kurang 35,000 naskah. Ada simpan dengan aku. Sejarah filem ni. Majalah filem, akhbar, ada. Jadi aku rujuk daripada situ. Aku cek, betul tak betul? Apa yang kontradik? So, kalau ada kontradik, kita cari titik temu dia. Cari titik kebenaran dia. Macam itulah kita buat. Jadi, untuk mengatakan P. Ramlee miskin di Kuala Lumpur, aku tak setuju. Dia bukan miskin. Tetapi, dia hidup di dalam keadaan yang tertekan disebabkan industri filem pada waktu itu. Dia risau. Dan sudah tentunya bila kau ada kerisauan begitu, sudah tentunya mengganggu proses kreatif kau. Betul tak? Betul. Contoh, dia kata P. Ramlee punya filem di Singapura, di Kuala Lumpur tak begitu hebat seperti di Singapura. P. Ramlee pun tak boleh berkarya dengan baik kerana kebanyakan orang cakap pembantu P. Ramlee masih ada di Singapura. Betul. Dia mengarah ni daripada tahun 64, filem pertama dia di Studio Merdeka, Sitora Harimau Jadian yang hilang tu, sampai Laksmana Doremi 1972, ada 18 filem ni. Kan? Maksudnya dia berkarya daripada 64 sampai 72. Tetapi kenapa Singapura tutup selepas 3 tahun P. Ramlee tinggalkan? Oh, jalan studio mereka tutup. Jalan Ampas. Dirampas. Jalan Ampas. Jalan Ampas. Jalan mereka Ampas. pula. Mereka KL. Jalan Ampas tutup selepas 3 tahun P. Ramlee tinggalkan. Kenapa bang? Kenapa tutup tu bang? Alang-alang apa nak buka? Kita boleh cerita. Okey. Satu, P. Ramlee ni masa di Jalan Ampas, dia anchor. Dia ni tiang seri. Kan? Dia ni berkarya dengan naskah-naskah yang hebat.
Maksudnya orang boleh terima karya-karya dia. Okay, contoh, kau pernah tengok tak filem Tiga Abdul? Pernah. Dalam satu babak tu, masa selepas pembahagian harta Ismet Ulam Raja, ingat tak? Ada Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub, betul Okay. Yang Abdul Wahab dia dapat macam-macam lah, skabel lumba kuda lah, apalah, berapa juta pound apa semua kan. Abdul Wahid pun sama, dapat kilang-kilang factory lah apa semua kan. Piramli dia bagi apa? Dia bagi rumah. Okay. Apa dialog Piramli? Oh, rumah yang macam museum ni yang bakal roboh 2-3 tahun lagi. Tiga Abdul filem terakhir dia di Singapura. Nampak tak? Apa yang dia hint? Apa yang dia bagi tahu sebenarnya dalam dialog tu? Oh, rumah yang bakal roboh ni, dia kata. Kan? Lagi 2-3 tahun. 3 tahun tutup ni jalan pas. Ya. 64 Piramli pergi, 65, 66, 67 jalan pas tutup. Nampak tak? Piramli masih terus berkarya di Kuala Lumpur sampai 72. Nampak tak? Dia bagi tahu dalam filem terakhir dia, Tiga Abdul tu, rumah yang bakal roboh lagi 2-3 tahun. Filem terakhir dia dekat Singapura lah. Dekat Singapura. Tiga Abdul. Kau tengok balik. Penonton boleh tengok balik. Kalau tak percaya cakap saya, tengok balik. Rumah yang bakal roboh dalam 2-3 tahun lagi, dia kata. Kan? 3 tahun roboh betul rumah tu. Rumah tu sure lah Singapura. Dia dah hint dah. Tak tahulah jadi kebetulan ke apa. Kan? Betul tak? Kan? Tapi kita boleh kaji benda ni dengan lebih mendalam sebenarnya. Itu ni. Itu sebab aku cakap, bila Piramli punya kerjaya di Kuala Lumpur tidak seperti di Singapura, orang nampak Piramli saja. Oh, Piramli dah tak bagus. Tetapi yang Jalan Ampas tutup tahun 67 tu korang tak nampak. Mana pergi artis-artis Jalan Ampas tu pergi selepas dia tutup? Pergi Kuala Lumpur. Ada yang pergi. Tetapi kenapa orang tak kesian? Kenapa kau kesian Piramli je? Dia orang juga menerima nasib yang sama, malahan lagi teruk daripada Piramli. Contoh yang jadi pemandu teksi. Saleh Kamil. Saleh Kamil ni crook. Kita boleh katakan dia ni pelakon penjahat yang hebat dalam sejarah filem Melayu kan. Bawa teksi balik ni. Ibrahim Pendek buka kedai kasut. Okeylah, adalah menyimpan duit buka kedai kasut kan. Aziz Sattar buat persembahan di Funfair, pementasan ataupun rumah-rumah VIP tertentu yang menjemput dia. Stand up comedy. Maksudnya artis-artis yang di Jalan Ampas yang tidak terbela ni, kenapa kita tak melihat? Sebab Piramli ni dia yang besar, jadi kita nampak Piramli saja. Jadi kita tak boleh mengatakan begitu, kan? Jadi kita kena lihat daripada semua sudut, semua angle, baru benda tu boleh kita nyatakan sebagai satu fakta yang adil. Itu pada aku lah, Mi. Kan? Okey, tadi abang dia sebut yang awal tengah-tengah yang Piramli pernah menang the most versatile talent dekat Golden Harvest Awards dekat Jepun Tokyo. Kenapa dia, pertama soalan saya, apa yang menyebabkan dia dapat anugerah tu sampai hari ni pelakon lain dekat Asia yang sekarang ni Asia yang banyak tembus Hollywood bagian pun tak pernah dapat anugerah tu. Yang kedua, kenapa dia dapat anugerah kat luar tetapi dalam negara ada orang kata bahawa dia tidak mendapat pengiktirafan pada zaman tu, hanya ketika lewat bila dia dah meninggal baru dia ada pengiktirafan yang pelbagai. Kenapa bang? Aku suka soalan ni. Okey, macam ni. Dia dapat the most versatile talent di Tokyo pada tahun 1963 kan. Sebenarnya tu itu anugerah khas untuk dia, sebab bila dia berlakon dalam filem Ibu Mertuaku dalam Ibu Mertuaku tu dia pelakon, dia pun pengarah, dia penyanyi, dia buat lagu. Jadi dia ni ada macam-macam kebolehan dalam filem tu. Filem tu pula memang art berat, filem yang orang cakap dramatik punya filem, drama punya filem kan. Jadi filem-filem yang macam tu penjurian menilai daripada semua sudut kan. Tetapi dia melihat Piramli ni terlibat dalam semua kerja-kerja pembikinan. Memang tak ada anugerah lain lah. Inilah yang selayaknya untuk kau. Dan filem itu juga menang the best black and white fotografi di festival yang sama. Maksudnya filem tu menang 2 lah. Piramli most versatile talent dengan best fotografi. Jadi kenapa Piramli menang? Dia waktu tu dia yang menyanyi, dia yang mengarah, dia yang mengarah, dia pelakon, dia pencipta lagu. Dan lagu-lagu dalam filem tu sangat hebat ni. Di mana akan ku cari ganti, kan? Jeritan batin, jangan tinggal daku.
Kan lagu-lagu ni di masyarakat kami. Maksudnya bila kita menyanyi lagu ni, oh P.Ramlee. Betul tak? Dan orang pun sangat, orang cakap bila menyanyi bila filem tu keluar, kita boleh tahu dah, okey, ini memang filem ni memang signifikan lah dengan masyarakat kita pada waktu itu. Kan kita tengok jalan cerita dia. Dia sentuh semua sosial pada zaman itu. Kan ibu mertua yang kononnya dikatakan zalim, kan membuatkan kasih selamat jadi macam tu. Tapi kita tengok juga kasih selamat ni kau boros, kau tak kerja tetap, ada kaki judi, ada kaki judi, kan takkan kita nak menyalahkan Nyonya Mansur, kan sebab satu benda yang paling penting dalam perkahwinan ni adalah restu orang tua. Betul tak? Betul. Kan bila itu yang tak restu tu sampai jadi macam itulah. Kan jadi bila kita tengok P.Ramlee menunjukkan kritikan sosial dalam filem tu apabila sampai satu babak yang dia nak membutakan mata dia. Kan? Okay? Dia kata dekat Dr. Ismadi kan. Selepas dia dapat tahu yang Sabariah tu isteri dia kan. Dia kata, Dr. Ismadi kata, Kasim selamat. Dan aku rasa aku telah mengoperate mata kau. Maksudnya aku bersalah merampas Sabariah daripada kau, dia kata kan. Tetapi kesalahan aku itu telah aku tebus dengan mengoperate mata kau. Okey? Kata itu okey. Lepas tu Kasim selamat kata apa? Terima kasih di atas apa yang dilakukan tu lah kan. Lepas tu dia butakan mata dia kan. Okey. Pada aku, orang Melayu, mana dia nak butakan mata ni? Ada tak orang Melayu butakan mata? Itu macam bunuh diri tau. Kan dalam Islam pun kita tidak dibolehkan, tidak diajar untuk bunuh diri kan. Jadi kenapa P.Ramlee buat macam tu? Ada tak orang marah dia buat macam tu? Tak ada. Orang suka kan filem tu kan? Kenapa? Tak ada apa. Sebab itulah dia menang ni. Sebagai most versatile talent. Dia lain daripada norma-norma kehidupan Melayu pada zaman itu. Tetapi bila dia buat yang maksudnya yang melanggar hukum tu, hukum akal tu yang dilanggar tu, orang tak marah pun. Contoh, dia kritik pemerintah Datuk Nikah Kahwin dalam filem Musa Menjanggut. Tetapi iyalah dia kritik ini hukum, ini undang-undang semua kanda yang buat, boleh padam. Kan? Yang Musa Menjanggut tu kan. Apa semua yang seorang-seorang termasuk sultan pergi jumpa bini dia, cium tangan lah, bau lah, apa semua tu kan. Itu kritik pemerintah tu. Kan? Ustaz dia kritik tu. Datuk Nikah Kahwin ni adalah Menteri Agama. Betul tak? Betul. Tapi dia kritik. Kan? Tapi orang tak marah pun. Kau ni apa ni kritik ulama ni? Kalau sekarang kritik ulama, kau rasa kritik ulama ni dah sasau kan ni ulama. Tapi P.Ramlee buat orang tak marah pun. Kenapa? Itu persoalan aku. Kan? Kita boleh bahas mungkin di lain sesi, tapi kenapa? Kan? Jadi pada aku itulah sebab-musababnya yang membuatkan nilai substan dalam filem tersebut tinggi, membuatkan dia menang. Okey, satu lagi tadi apa? Dia dapat anugerah dekat luar, tapi kenapa penghargaan, pengiktirafan dalam negara tu lewat? Okey, macam ni. In fact, pada tahun 1962, P.Ramlee telah dianugerahkan darjah Ahli Mangku Negara oleh Persekutuan Tanah Melayu, Istana Negara. Masa tu Agung tak silap Tuanku Syed Sirajuddin. Okey. Artis pertama dalam golongan anak seni yang pertama yang dapat anugerah sedemikian, P.Ramlee. Kan, jadi pada aku bukan tak ada pengiktirafan. Tu pengiktirafan lah tu. Tetapi aku faham orang luar berkata-kata, orang sekarang lah berkata-kata, sepatutnya daripada dulu dah kenang P.Ramlee ni, bagi dia Datuk apa semua, Tan Sri ke apa, kenapa dah mati pun nak bagi. Okay, macam ni. Datuk ke, Datuk Sri ke, Tan Sri ke, pada zaman tu tidak popular untuk diberi kepada golongan anak seni. Dia lebih cenderung untuk diberikan kepada ahli politik, usahawan, ataupun ahli akademi, tokoh-tokoh tertentu yang terlibat dalam intelektual punya bidang. Kan, P.Ramlee ni orang seni, maksudnya dia tidak, pada dia orang beranggapan tidak sesuai untuk diberi anugerah-anugerah yang sebegitu. Kan sekarang je banyak. Sekarang senang, semua pelakon dah boleh ada Datuk. Betul tak? Dulu susah. Luar negara dapat kan? Ya, Shah Rukh Khan kan. Yang terbaru ni dibimbing apa nama dia?
Oh, ya, Melaka bagi kan. Melaka bagi. Contoh macam P. Ramlee dapat AMN tu, Ahli Mangku Negara tu. Macam Datuk lah, Mi. Macam Datuk lah tu. Macam Datuk lah waktu itu. Sebab tak ada artis yang dapat. Kan? Dan macam Elmi cakap tadi, kenapa tidak diiktiraf? Dia macam ni. Orang tahu dengan tak tahu je. Okay? Pada zaman itu, kita kena tahu. Festival filem tak ada, Mi. Malaysia. Oh. Belum wujud. Festival filem Malaysia ni wujud selepas Finas ditubuhkan. Tahun 1981. Finas? Dia ingatkan Finas zaman tu dah ada. Finas tak ada. Zaman P. Ramlee tak ada Finas. Finas wujud selepas P. Ramlee meninggal tahun 1981. Yang diwujudkan oleh para wartawan dengan idea daripada Ji Samsudin, Aziz Satam, tokoh-tokoh yang masih ada pada waktu itu. Kan? Jadi mana ada anugerah. Kan? Tetapi P. Ramlee ni dia sebenarnya banyak terima anugerah. Dulu, kau ingat tak dulu, sekarang pun masih ada anugerah bintang popular. Pernah tahu berita hariannya Dulu kita nak undi kan, ada surat khabar kan. Kita post kan. Okay, kita pilih lah siapa artis yang tercalon, betul tak? Untuk di senarai pendek menjadi senarai akhir, betul tak? Kan? Zaman P. Ramlee dulu dah buat dah. Maksudnya peminat majalah. Oh. Dia buat juga. Dia dulu banyak majalah ni. Majalah filem dulu banyak. Antaranya majalah filem, berita filem, suasana bintang filem, arena filem. Orang cakap lepas tu Mastika filem. Banyak yang cover industri seni pada waktu itu. Menyanyi ke, lakonan ke, filem semua ada. Kan daripada situlah dia wujudkan undian peminat. Macam P. Ramlee banyak menang sebenarnya, tapi orang tak tahu. Kan? Ini aku cerita. Kan dulu ada majalah tu. Okey, hero bulan ini. Kan? Okey, dia pilih siapa calon, katakan P. Ramlee ke, Nordin Ahmad ke apa semua kan. Pembaca undi lah. Lepas tu dia post. Nanti penerbitan majalah tu akan kira siapa menang. Lepas tu dia akan bagi hadiah. Okey, P. Ramlee menang bulan ni. Dapat piala. Kan? Itu. Dan pengiktirafan, katakanlah, kalau kita nak cakap kenapa pihak kerajaan tidak memberi pengiktirafan pada P. Ramlee semasa dia masih hidup. Kan? Mana kerajaan tahu P. Ramlee nak mati bila? Siapa yang tahu? Cuba bagi tahu aku, siapa yang tahu? Bila seorang tu nak mati, tak ada siapa yang tahu. Lumrah lah macam tu, itulah fitrah dia. Kan kita kena terima lah. Tetapi apa salahnya selepas dia tak ada, kita menghargai dia? Betul tak? Betul. Tak ada masalah. Kan? Apa yang Malaysia tak buat? Jalan P. Ramlee, auditorium P. Ramlee, kan? Bagi Tan Sri semua kan. Lepas tu P. Ramlee pula dapat juga doktor. Hari P. Ramlee hari lahir P. Ramlee sebenarnya hari Seniman. Kan? So banyak minggu P. Ramlee. Apabila tiba je bulan 3, bulan 3 setiap tahun minggu P. Ramlee. Apabila bulan Mei setiap tahun minggu mengenang kematian P. Ramlee. Banyak banyak sebenarnya, tapi orang nak jadikan isu ni sebagai satu polemik. Kan? Itu je. Kita dah sampai dekat ujung dah bang. Sebab saya dah lebih 1 jam 20 minit. Wah, sekali embus je. Dah saya rasa dalam episod ni abang punya terpanjang. Best tak? Terpanjang best tak? Saya seronok banyak bahan ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, soalan terakhir saya. Sambil-sambil tu abang promote buku P. Ramlee tiada yang kedua. Yang tonton sampai habis ni, buku ni korang boleh dapatkan dekat description bawah ni. Kami ada letakkan pautan kalau nak membeli buku abang Hidayah. Sebab apa yang kita sembang sejam tengah ni hanya 10% je daripada buku kan. Sikit je kan. Nak detail, baca buku ni. Okey. Air sekali bang. Kalau P. Ramlee masih hidup pada hari ini bang, abang rasa apa bentuk karya atau message yang dia akan hasilkan untuk masyarakat moden? Okey, aku rasa lah ini aku punya assumption lah, andaian aku lah. Kalau sekiranya dia masih hidup, dia tak ada kat Malaysia ni. Tak ada. Dia tak sepatutnya ada di Malaysia. Di Hollywood ni. Ya, sebab apa aku cakap, filem dia P. Ramlee ni, dia bukanlah tertakluk ataupun dia tersangkut dekat satu zaman saja. Sebab filem dia evergreen, kan? Dan filem dia juga menjadi rujukan kepada masyarakat ataupun penggiat industri di zaman sekarang. Sebab tu aku cakap, P. Ramlee sekiranya dia masih ada, kaya raya. Kaya raya ni. Kaya raya. Sebab apa? Sebab P. Ramlee ni ada substan yang kuat. Kan? Dia bukan sahaja melihat sesuatu naskah itu dipertontonkan daripada sudut seni semata-mata.
tetapi dia ada nilai-nilai yang tinggi dari sudut kemelayuan, budaya, jati diri, identiti. Itu P. Ramlee. Sebab apabila dia pegang semua benda alam Melayu ni, kan, memang dia akan ada sesuatu aura yang kuat. Apabila dia menterjemahkan dalam apa bentuk sekalipun, termasuk filem ataupun lagu, dia akan diingati sehingga sekarang. Pada aku, sekiranya P. Ramlee masih ada, dia ada pro and con dia, kan. Mungkin dia tak dikenang. Betul tak? Kalau dia masih ada. Dan mungkin dia akan menjadi seperti yang aku kata tadilah, kan. Tapi Allah Ta'ala punya takdir itu adalah yang paling tepat, yang paling benar sekali sebenar-benarnya. Sehingga umur 40 tahun, cukuplah Ramlee. Baliklah. Macam itulah. Kan? Jadi, kita kena terima hakikat itu. Dan saya sebagai seorang yang meminati karya-karya beliau, meminati susuk tubuh beliau dan meminati peribadi beliau, beranggapan P. Ramlee ini adalah seorang manusia biasa yang luar biasa. Sebelum kita nak habiskan kita punya episode podcast, abang saya bagi abang 2 minit untuk abang promotekan buku ni. Okey. Kat tangan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan buku yang kedua saya bersama The Patriot. Buku ni saya tak ambil masa yang lama untuk tulis, 6 bulan je, kalau tak silap saya, tetapi kajian ni saya buat lama, kan. Jadi di dalam buku ini merangkumi kisah hidup P. Ramlee daripada awal sehingga dia meninggal dunia. Dan di dalam buku ini juga terkandung maklumat-maklumat yang jarang diperkatakan ataupun jarang ditulis dalam mana-mana buku yang pernah diterbitkan sebelum-sebelum ini. Memang saya mengaku buku-buku P. Ramlee ni memang banyak diterbitkan sebelum buku ni. Ada lebih kurang dalam 30 lebih naskah yang telah diterbitkan. Tetapi buku ini saya tulis, dia punya approach ni adalah untuk generasi sekarang ni baca, mudah faham, ataupun kepada sesiapa sahaja Gen Z ni yang ingin mengenali Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni dengan lebih mudah, dengan lebih faham, bacalah buku ni. Sebab saya dah menyertakan ataupun melampirkan 51 bab dalam buku ni. Daripada dia hidup, dilahirkan sehinggalah dia meninggal dunia. InsyaAllah anda akan berpuas hati untuk mendapatkan buku ini. Sama-sama. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita sampai sini je. Jadi kepada anda semua, saya akhiri episod kita. Kita tunggu dalam episod akan datang, siapa calon-calon dia. Kita kena tunggulah macam biasa trailer yang akan Patriot naikkan. Apa yang saya nak cakap ialah segala yang kurang itu adalah datang daripada pihak kami, yang baik itu adalah datang daripada Allah. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, mungkin kita akan ada sesi akan datang tokoh-tokoh lain, Nordin Ahmad, kita Medu, Haji Sattar dan sebagainya. Banyak yang kita tak tahu kisah-kisah menarik daripada tokoh-tokoh yang pernah menghiburkan bukan sahaja waktu kecil kita, tetapi ibu bapa dan juga atuk nenek kita. Ya, betul. Okey, saya ucapkan Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.